Berapa kos kalau isteri nak bersalin level T20? Tahu tak berapa duit yang kita kena prepare kalau isteri nak bersalin dekat hospital macam Prince Court, siap sekali dengan barang-barang baby yang high quality? Jom kita breakdown. Mulakan dengan check up kehamilan. Biasanya kalau hospital premium ni sekali check up 300 ke 400 ringgit. Kalau 10 kali check up lebih kurang 3 ke 4 ribu ringgit. Lepas tu kos bersalin kalau normal lebih kurang 9 ke 12 ribu. Kalau ada epidural ke Caesar tu, itu lain kira. Untuk bilik premium pula yang single room 2 malam dah 1,400. Total up cost yang kena prepare untuk bersalin adalah 12 ke 15 ribu. Lepas dah bersalin, kena preparekan barang-barang untuk baby. Barang macam stroller dan juga car seat premium macam Bugaboo, Cybex harga 8,500. Untuk katil pula, brand Stoke Sleepy sekali dengan tilam, dengan bedding dah 4,500 dekat sini. Untuk breast pump pula, kalau nak beli yang brand canggih macam Komotomo dah RM1,500. Untuk mandian baby takkan nak pakai Sunsilk. Mesti nak cari yang betul-betul the best. Dekat sini kena preparekan RM500. Untuk pampers, water wipe untuk 3 bulan kena preparekan RM1,000. Mainan, playmat, brand Fisher Price kan. Kat sini dah kena prepare RM500. Total up kos anggaran untuk barang-barang baby selepas lahir ni lebih kurang RM18,000. Kos bersalin dan juga kos barang baby lepas bersalin, kalau dicampurkan, kena prepare lebih kurang RM35 ke RM38,000. Itu untuk anak seorang. Kalau korang jenis yang berduit nak bagi yang the best untuk anak dan juga isteri, kena standby RM35,000 ke RM45,000 untuk package yang betul-betul lengkap. Korang yang baru dapat anak, ada kira tak berapa total kos yang dibelanjakan? Cuba korang komen.